masak tu? Masak apa ni? Tahu. Masak putih tu. Oh, Masak apa? kau mandi air panas kan? Oh ni. Down. Terlupa lagi satu barang. Okay, sekarang kita nak menghala kita nak pergi KL. Tapi banyak halangan ni. First halangan, kita nak pergi sarapan lah sebab semua lapar. Baru sampai dekat Kambing 10 hari. Ramai habis ni. Kau nak makan apa? Kambing 4. Kambing 4. Itu je. Kambing 4 okey. Okey bang, terima kasih. Okey, Okey. Okey. tak boleh tahan tu. Tak habis. Queen ni jarang dia habis makan ni. Memang pelik ni, betul-betul lapar. Bila nak sampai ni? Dah pukul 12 ni. Jalan pula jam. Accident katanya. Akhirnya sampai juga dekat Hotel Istana. Kau dah keluarkan barang Kita tengah depan joki tak apa nak. Tak muat, Mok. Untuk kau tak muat, Mok. Kau besar sangat sih. Tak muat lift kecil. Tengok. You need the booking number, right? 214 399. Welcome room. And this personal data protection Welcome notice break from the government. We appreciate if you take this. How much do you need? My calling that is 500 ringgit including deposit. Masuk hotel tak boleh duduk ni. Okay, sekarang kita dah dapat bilik. Kita nak pergi bilik. Bilik. Yes. 107. Apa sih dua ni lah? Pasti. Okay. Ini bandar-bandar lagi dulu. Mok dia nak makan satu. Air ada, kopi ada, air. Kita pergi toilet. Wow, toilet. Sejuk. Oh. Jamban pun ada pintu. Oh. Okay, dia punya alat ni semua ada. Okay, cantik. Tak mandi. Boleh tidur. Okay, ini bilik kita untuk hari ni. Wow, KLCC. KLCC Jam. KLCC Jam. Jam, mate. Jam. Jam. KLCC KL Kuala Lumpur. Okay, normal. Kalau dah sampai bilik baru, kita kena test dia punya power. Yo. Kita nak gerak. Nak menghala ke mana tu kena tengoklah. Okay, jom. Yeah. Takut kan dia tiba melambung lah. Sama je kan? Alright. Sekarang kita dah sampai dekat Sunway Pyramid. Pintu dah kunci kan?
3.5, bersengit 3.5. Dengan anjing tu. Aku memang nak main merah tu. Dia ada 2 yang ikut. Habis kan? Bagi ni. Duh. Besar tu. Ini di dalam dilema. Jadi ada try Adidas pula. Tu bela. Ya, nice lah. Dia nampak macam besar sikit depan. Macam MACD. Kalau pakai mesti orang ingat MACD sikit lah. Tapi smart. Dia smart. Mas. Punya apa? Sama. Aku mana tahu first time lah. Okay, thank you. Malam-malam makan meatball. Mahal kau punya banyak lah siut. Senang, mana nak berlari? Aku nak ambil banyak. Jangan mi. Nanti repeat 2 round. Cat meow. Cat meow. Meatball. Nasi yang apa? Ini ni, buat dulu kan? Boleh dalam. Round 3. Fight. Tadi baru je selesai makan dinner malam. Memang dinner agak makan terlalu banyak lah. Jadi ni sekarang kita nak pergi rehat-rehat, tenangkan diri di tempat paling tinggi di KL. Minit kita dah sampai Genting Highland. Malam hari ni memang betul-betul enjoy ya. Semua tempat kita serbu. Oh, gaya tu. Tapi datang sini tak tahu nak buat apa sebenarnya. Dah lock. Just nak dia relax kan, nak rasa sejuk Cameron macam mana. Sejuk natural daripada sejuk dalam kereta tu. Boleh lah, tak sesejuk KK. Dah start sejuk oh. Sebab duduk setempat tak ada buat apa. Sampai dekat kita dah sampai situ. Genting ke. Oh, ni dia punya tempat. Mesti ada masuk. Ada apa ni? Hari ada ikan. Ada kolam tapi ada penjepit. Ingat kan ada ikan.